suami saya ni baik Ustaz, tapi kan saya memang tak tahan dengan dia. Sabar Kak, sabar. Kenapa Kak? Tak adalah Ustaz, dia kalau jalan tak pegang tangan saya Ustaz. Besar betul masalah tak pegang tangan tu kan. Saya fikir, tapi bagi kita bagi kecil, bagi dia besar. Inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Dia ada tanda kebesaran Allah bagi orang nak berfikir. Kita boleh berfikir, ya ke? Ni maaf saya sebut tau. Ni saya cerita pengalaman saya. Ada satu orang tu, saya kata Ustaz, nak cerita ni, nak tanya, suami saya ni dia tak, macam nafkah batin dia tak berapa lah. Kan? Nak bagi saya apa semua kan. Ya ke? Minta maaf Kak, nak faham, saya nak tanya sebab saya nak ulas, maknanya saya kena tanya, umur apa? Umur saya 65 Ustaz. Tak boleh. Okay. Jadi saya nak faham. Saya ada kelas muslimah, kelas makcik-makcik dulu bertahun-tahun jugalah. Ini kelas makcik-makcik umur 60, 50, 70 kan. Saya tanya makcik, maaf cik, saya nak tanya ni, habis kelas saya tanya. Saya nak faham sebab saya nak bahas bab hukum kan. Orang perempuan umur 60 lebih ada lagi ke kemahuan dengan suami? Ada Ustaz. Ada punya. Inna fi dhalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Dia ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang nak berfikir. Bab rumah tangga ni